Aku membesar dalam zaman blogging. Masa tu blogging popular lah daripada 2005 hingga 2015 gitu macam tu. Sebab 2016, 2017 macam orang dah sangat-sangat kurang lah nak blogging. Kalau korang tengok pun banyak blog yang habis, diorang dah tak blog apa-apa pada 2019. Dah selebih daripada 2019 orang dah tak blog dah. Aku pun tak tahu kenapa. Tapi itulah, ramai orang blog. Dan masa ni, aku mula blog, aku sendiri pun mula blog. Masa tu aku umur 11 tahun, aku tak ada social media. So aku guna blog ni macam social media aku lah. Aku pun tak tahu social media masa tu macam mana kan. Selain daripada blogging dalam blog aku sendiri, aku juga ada lompat-lompat daripada blog aku ke blog orang lain. Okay, kalau korang tak tahu ataupun korang tak ingat, aku boleh jog memori korang. So, masa dulu, bila kita ada blog, kita pakai blogger.com kan, akan ada satu benda dekat atas blog kita tu, lepas tu dekat sebelah sini, dia ada satu arrow untuk ke next blog. Dan bercakap pasal karya ni kan, sebenarnya selain daripada blog pasal kehidupan seharian sendiri, ramai juga yang blog, diorang punya cerpen, diorang punya cerita bersiri, dan diorang punya webcomic. Masa tu webcomic zaman tu tak ada webcomic yang macam webtoon yang panjang berjela tu, bukan. Kita punya webcomic kita masih lagi guna layout tradisional. Layout tradisional tu macam mana? Yang macam ni. Kepada korang yang tak tahu, dulu kan, bila orang ada karya dia cipta karya dia tersendiri, diorang lebih prefer post dekat website diorang sendiri daripada platform sedia ada. Masa tu aku tak tahulah platform sedia ada apa. Ya, betul lah. Aku tengok dekat AI overview ni, diorang cakap kebanyakan orang Malaysia, diorang akan post diorang punya karya pada blog diorang tersendiri. Sebab masa ni, Wattpad tak berapa popular sangat. Dan orang banyak blogging dan juga guna WordPress. Ada juga yang guna Google Doc. Tapi aku pun tak tahu macam mana diorang boleh guna Google Doc ni untuk post diorang punya komik. Diorang post diorang punya penulisan dan bagi orang baca. Aku tak tahu lah macam mana rupa dia kan. Tapi kebanyakannya, aku tak boleh tengok kat sini, kebanyakannya akan guna WordPress dan blogging. So betul lah apa yang aku cakap. And juga daripada blog ni, diorang ada identiti dia tersendiri. Sebab blog ni, dia berdasarkan penulis tu tersendiri. So kalau macam penulis tu tulis cerita horror, so blog dia pun blog dia punya website pun macam seram-seram gitu, ada hantu kat tepi tu tiba-tiba muncul. Dan komuniti diorang kecil. Selalunya komuniti diorang sangat kecil. Tapi kualiti audience diorang. Tapi zaman sekarang ni kan, dalam zaman fast pace punya zaman ni, orang ramai publish dekat platform yang sedia ada. Maksudnya platform writing yang sedia ada lah, macam Wattpad, Penana, Novel Plus, Good Novel. Penulis dah tak terfikir nak buat website sendiri ataupun nak buat blog sendiri. Memang diorang tak terfikir pun langsung. Sebab diorang banyak bergantung dengan social media dan juga platform penulisan. Diorang banyak bergantung pada dua platform ni saja. Diorang tak terfikir, oh aku rasa aku nak pakai website supaya aku boleh bina self-branding aku. Tak, diorang tak terfikir pun. Kebanyakan, bukan semua penulis lah. Aku ada kenal, ada penulis yang diorang masih lagi ada blog. Cuma diorang banyak aktif dekat social media. So, boleh nampak dah di situ orang lebih banyak aktif kat social media daripada meluangkan masa dalam blog sendiri. Kita guna social media ni, kelebihan dia ialah social media dengan platform ni, diorang dah ada audience sedia ada tau. So, kalau nak naikkan nama tu memang sangat-sangat senang lah. Dalam zaman sekarang ni, kalau kena dengan caranya, baru first post korang dah boleh viral. Kalau kena dengan caranya. Tapi kelemahan dia ialah ada dua. Satu, penulis genre cinta selalu akan dipush dalam homepage. Especially platform-platform yang popular lah, Good Novel, Novel Plus, Wattpad. Banyak yang push cerita-cerita cinta daripada genre lain. Dan lagi satu ialah platform ni bukan kita punya milikkan kita, bukan milikan tunggal. Maksudnya bukan milik kita lah, macam
contohlah satu hari nanti Instagram tiba-tiba terus lesap daripada pandangan. Dia terus lesap daripada dunia internet. Terus dah tak wujud dah. So, semua karya-karya kita, semua post-post kita, dan audience kita semua dah hilang lah. Memang sangat-sangat hilang. Dah tak ada dah. So, itulah masalahnya bila guna platform sedia ada ni. Jadi, persoalannya, aku terfikir lah, orang masih baca blog ke? Okay, kalau macam zaman 2017 dan ke bawah, aku rasa yes, jawapan dia ya, orang masih lagi baca blog. Tapi lepas zaman COVID sampai zaman sekarang ni, aku tak pastilah diorang buat atau tidak. Sebab kalau dekat luar negara kan, kalau kat luar negara, orang masih lagi blogging tau. Diorang blog untuk self branding diorang. And kebanyakannya author, pelukis komik, diorang ada website diorang tersendiri untuk, ada juga yang bukan website author tau, diorang buat website cerita yang diorang tulis tu. Diorang tulis cerita yang diorang tulis tu. Contohlah cerita Detox Camp. Detox Camp ni diorang punya website khas untuk komik tu sahaja. Bukan pasal karya lain tak. Dia hanya pasal karya Detox Camp tu sahaja. Lepas tu Eva's Demon, yang tu pun lagi satu juga webcomic. Dia memang website dia memang tentang Eva's Demon je lah, tak ada pasal komik cerita lain, tak ada. Dia tak ceritakan tentang benda lain. Tapi dekat Malaysia ni aku banyak nampak lah yang semua penulis dan pelukis, diorang sangat-sangat bergantung pada platform-platform yang sedia ada ni, macam Threads, TikTok dan juga Wattpad, Penana. Diorang banyak bergantung kepada platform ni. Aku terfikir sebelum aku nak buat keputusan, aku mestilah nak tanya orang kan. Sebab bila aku tulis something, aku nak tulis untuk orang baca, bukan tulis untuk diri aku sendiri baca. Aku tanyalah dalam group. Aku ada satu group pembaca ni, bukan group aku lah, group orang lain. Tapi group pembaca ni aku tanya diorang lah. Okay, adakah korang akan baca cerita dekat website penulis tu kalau dia adalah website, atau korang lebih prefer ikut platform yang sedia ada je? Macam kalau korang kat Threads, korang nak tengok kat Threads je, korang tak nak pergi kat tempat lain. And jawapan dia ialah yes, but kena rajin promote dan pandai promote. Sebab dan lagi satu, diorang bagi tahu aku lah, sebab diorang pun penulis juga. Ada yang di antara kalangan diorang pun penulis juga, dan diorang cakap kita sebagai penulis ni kena ada lebih daripada satu social media untuk promote. And diorang cakap macam tu sebab aku ada cakap lah, ya aku ada YouTube channel. And aku cakap, saya dah delete social media, so saya nak guna YouTube saja untuk promote saya punya cerita. And diorang cakap, it's doable but hard. So, konflik dalaman ni terus terjadi lah. Sebab aku fikir untuk tahun ni, aku nak kurang aku punya screen time. Aku tak nak banyak tengok social media. Sebab walaupun sebagai untuk research je, untuk research sahaja nak buat konten apa next kan, aku akan end up doom scrolling. So aku banyak buang masa kat situ. Aku pun tak tahulah nak buat macam mana tau. Ada cara alternatif nak bina readership ni. Ada cara lain dia, cara offline lah orang kata kan. Dan cara dia ialah banyak join event. Bila banyak join event, walaupun lah masa tu, contohlah bengkel penulisan, mungkin bagi korang rasa macam, saya dah pandai menulis, saya tak payah nak join bengkel penulisan ni sebab saya dah ada skill-skill yang sepatutnya ada. Korang masih lagi boleh join bengkel penulisan tu, tapi dengan niat nak networking dengan penerbit yang buat bengkel penulisan tu. Sebab sebenarnya bengkel penulisan ni either dibuat oleh penulis ataupun daripada publisher tu sendiri. Sebab ada juga publisher nak buat bengkel penulisan sebab dia orang nak cari penulis baru lah kan. So boleh buat macam tu, tapi masalahnya untuk aku sendirilah, masalah untuk diri aku sendiri ialah kekangan masa. Dan aku tak ada resource untuk join event tu sebab aku tak ada duit. Sebab nak join event ni selalunya diorang kena bayar lah kan. Dia kena bayar sebab nak dapatkan ilmu daripada penerbit ni. Lepas tu aku tak ada kereta. Kalau aku ada duit pun aku tak ada kereta nak bergerak daripada rumah ke tempat itu. So hasilnya bila aku fikir, aku rasa lah kan, aku terpaksa lah download social media. Aku kalah.
aku terpaksa download balik social media aku download TikTok, aku download Facebook, aku download Threads, sebab aku nak kena munculkan diri juga dekat social media ni, sebab aku dah tak boleh nak guna cara offline. Aku memang tak boleh. Masalahnya, aku nak tapi tak boleh. Aku ada soalan untuk korang lah, untuk korang yang mendengar aku membebel ni. Soalan dia ialah, sanggup tak korang follow website penulis untuk baca karya dorang, atau korang lagi suka duduk kat platform yang dah wujud? Platform macam Threads, dekat TikTok, korang just nak stay kat situ, korang tak nak lompat ke tempat lain ataupun lompat ke website penulis tu. Kalau aku sendiri, jawapan aku ialah aku sanggup. Sebab bagi aku, bila author ada personal website kan, dia macam ada personal touch dia tau. Dia macam lagi ada jiwa bila tengok. Sebab kita boleh tengok lah macam mana style penulisan penulis tu. Kita boleh tengok style, vibe dia macam mana. So, dia lagi rasa macam cantik lah bagi aku lah kan. Kesimpulan dalam cerita ni ialah, aku bukan nak putus asa daripada buat konten. Aku bukan nak putus asa. Cuma, daripada apa yang aku bebel-bebel daripada tadi, aku dapat conclusion yang aku terpaksa juga adapt dengan peredaran zaman. So, walaupun aku cakap, aku lagi suka zaman blogging, aku lebih suka ada website sendiri. But, zaman sekarang, orang dah tak tengok sangat. Orang lebih suka duduk dekat platform sedia ada. So, nak tak nak kita kena adapt lah untuk promote kita punya cerita kan. Sebab, yelah siapa je yang nak tulis cerita lepas tu tak nak orang baca. Mesti kita nak orang baca cerita kita kan. So, daripada situ lah kita kena adapt. Terima kasih sebab dengar saya membebel. Video ni aku rasa video ni sangat pendek sebab aku tak bebel banyak. And yeah, I think I will stop here. If you like this kind of video, please like and subscribe to me kalau korang tak subscribe lagi. And share to other people so I get more viewers and more likes. This is me, Aisha, and I'm out.